Syafi'i sebutkan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Enam perkara. Imam Syafi'i kata, saudara, saya nak tolong cerita kepada awak macam mana nak dapat ilmu. Kamu tak akan dapat ilmu maknanya yang sempurna, yang baik lah, kecuali kamu ada enam perkara ni. Zakain, cerdik, nombor satu. Kalau bab ilmu ni ya kena cerdik. Hirsin mana tak pernah cukup. Tamak, ada sifat tamak, tak pernah cukup. Nak lagi, dapat banyak, nak banyak lagi. Tak apa, dalam ilmu tak salah. Dalam harta tak boleh macam tu. Ilmu tak apa. Wajtihadin, rajin, bersungguh. Kalau tak ada kesungguhan tak boleh. Kena rajin. Malas tak boleh, itu tak boleh. Wabulghatin, bulghatin apa? Ada belanja, ada duit. Kalau tak ada duit, nak pergi tempat tu jauh, tak boleh pergi, tak ada duit, susah juga. Bulghatin maknanya ada belanja. Kita nak pergi, kita boleh pergi. Kita nak beli buku, boleh beli. Kalau tak boleh, susah lah, payahlah sikit. Kalau kita ni otak kamera macam Al-Farabi, tak apa. Macam Imam Syafi'i tulis. Sapu, ingat dah tadi. Tak apalah macam tu. Tak ada buku pun tak apa kalau macam tu. Tapi berapa orang dalam dunia ni macam tu? Berapa orang? Baik. Wa irsyadi ustadin, yang kelima, bimbingan guru. Dia kena ada bimbingan guru. Tak ada guru, payah. Benda yang kita boleh selesai dalam masa sekejap saja. Kalau ada guru, kita ambil masa kadang-kadang minggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau tak ada guru, nak faham sendiri, nak baca sendiri. Guru bagi mudah. Saya ingat dulu, tak apalah cerita sikit kan, selingan. Masa belajar dulu, adalah kawan saya tu, ada lagi sekarang ni pun, ada yang meninggal pun ada tu. Dia nak bahasa Urdu, dia nak belajar bahasa Urdu. Jadi bahasa Urdu kalau duduk dengan Melayu ramai-ramai mana nak boleh. Dia kena duduk, kita terpaksa kena bercakap bahasa dia baru boleh. Jadi dia pergi jumpa dengan saya. Sebab saya ni guru juga daripada dulu lagi, guru bahasa Urdu pun ya juga. Di luar negara dulu saya mengajar bahasa Urdu. Jadi pelajar-pelajar ni ada, saya kata macam mana, kena pergi tempat lain, cari tempat ada orang Melayu. Dia pergi, ada beberapa orang pergi. Setengah-setengah tu saya sendiri pergi hantar, setengah-setengah dia pergi sendiri, tak apalah. Bila pergi tu dia cerita pengalaman, bila bertemu pula dengan saya, susah kata dia. Lepas tu dia bertemu, dia tanda dah, semua dia tanda dah. Apa yang dia terbuku, dia tanda. Dia tak puas hati, tanya pun dia tak faham, tak yakin. Tengok kamus, beberapa kamus tak yakin. Dia tulis semua. Bila bertemu dengan saya, sambil berjalan, nak pergi makan, dia tanya, saya jawab satu. Selesai, dia kata yang ni berapa minggu saya rap, tak boleh selesai. Yang ni berapa bulan saya duduk terbuku dalam hati, tak boleh selesai. Tengok sambil berjalan begitu ya boleh. Allah, kata dia. Itulah nak ceritanya ada bimbingan guru. Benda yang payah jadi mudah. Benda yang kita boleh capai dalam masa yang lama, kita boleh capai dalam masa sekejap saja. Itulah kelebihan guru. Waktu li zamanin, yang terakhir ni. Yang terakhir tadi, yang berkaitan tadi tu, jangan nak pucak. Tadi kita nak cerita apa tu? Panjang masa, lama masa. Belajar ni kena lama, baru boleh faham benda-benda halus-halus tadi, baru ingat betul. Kalau tidak, tak boleh. Dia ambil masa benda ni, ambil masa. Saya ni boleh kata daripada dulu sampai sekarang tak berhenti dengan kitab. Maknanya sentiasa belajar, sentiasa berguru. Sebab kita baca kitab tu macam kita tanya guru lah. Tapi nak baca kitab tu satu hal juga. Orang cerita benda lain, nanti kita faham benda lain pula. Itu bahaya juga tu. Jadi kita cukup persediaan dan tidak berhenti-henti, baru boleh. Baru kita dapat rasa tu, rasa.
Bila bertemu kita tahu ni gini, benda ni. Begitulah pengalamannya. Nak ceritanya susah juga nak dapat ilmu ni. Banyak perkara Imam Syafi'i sebut tadi betul, memang betul. Nah, perkara tu kalau ada orang tu boleh jadi seorang ilmuwan yang hebat. Nah, perkara tu. Kalau tak ada boleh juga, tapi penat sikit lah. Ambil masa sikit lah. Kalau kurang sikit ada yang tadi, boleh juga. Tapi lagi lama lah, ambil masa. Gitulah lebih kurang.